Selamat pagi dan salam sejahtera kepada pendengar yang saya ajukan prosa pada hari ini. Nama saya Dexter Aaron Anak Biai, berusia 17 tahun dari SMK Sibujaya. Pada pagi yang indah dan ceria ini, saya ingin berkongsi dengan sahabat semua tentang sebuah karya prosa tradisional dalam antologi Sejadah Rindu Teks Komsas Tingkatan 5 yang dilambangkan dengan peribahasa burung terbang dipipiskan lada. Pengarang karya ini ialah Tun Sri Lanang dalam teks Sulalatus Salatin, lalu diselenggarakan oleh Muhammad Yusuf Muhammad Noor dan Inun Syaharuddin Abdul Rahman. Prosa tradisional burung terbang dipipiskan lada ini merupakan salah satu sastra sejarah. Semestinya sahabat semua tertanya-tanya akan maksud peribahasa burung terbang dipipiskan lada. Mengapa peribahasa ini digunakan pakai untuk menggambarkan peristiwa dalam cerita ini? Oleh itu, saya mengajak sahabat semua untuk mengetahui akan jalan cerita dalam prosa tradisional ini. Cerita burung terbang dipipiskan lada yang berkaitan dengan maksud peribahasa tersebut ialah kisah ini memaparkan sikap tamak kuasa dan terlalu yakin terhadap sesuatu yang belum tentu diperoleh. Dalam cerita ini, Raja Benua Siam berasa tercabar apabila Melaka enggan menghantar surat sembah sebagai tanda tunduk. Baginda yang beranggapan semua negeri berada di bawah kekuasaannya tidak dapat menerima hakikat bahawa Melaka berdiri sebagai kerajaan yang berdaulat. Oleh itu, Baginda mengarahkan panglimanya menyerang Melaka dengan keyakinan bahawa negeri tersebut dapat ditewaskan dengan mudah. Sikap ini menunjukkan maksud peribahasa burung terbang dipipiskan lada, iaitu menganggap sesuatu yang belum pasti dimiliki itu seolah-olah sudah berada dalam genggaman. Namun demikian, Melaka tidak bertindak secara melulu. Sultan Muzaffar Shah mengumpulkan seluruh rakyat untuk mempertahankan negeri, manakala Tun Perak menunjukkan kebijaksanaan apabila membawa kaum keluarga orang Kelang bersama anak isteri ke Melaka agar mereka berjuang lebih bersungguh-sungguh. Strategi peperangan digunakan juga amat bijak, seperti taktik memasang putung api pada pokok-pokok bakau bagi mengelirukan musuh, sehingga tentera Siam berundur kerana menyangka jumlah tentera Melaka terlalu ramai. Keadaan ini membuktikan bahawa keyakinan Siam untuk menang hanya sangkaan yang tidak berasas. Tambahan pula, apabila Chow Pandan dengan penuh yakin menyatakan hasrat untuk menewaskan Melaka, sekali lagi terselah sikap terlalu yakin sebelum bertindak. Akhirnya, serangan itu juga tidak menjadi kenyataan. Hal ini memperkukuhkan lagi maksud peribahasa tersebut, bahawa sesuatu yang belum berlaku tidak boleh dianggap sudah pasti. Ingat itu ya para sahabat. Pada pendapat saya, tindakan Raja Siam yang menyerang Melaka tanpa menilai kekuatan sebenar lawan menunjukkan sikap angkuh dan terburu-buru yang boleh membawa kerugian pada negeri sendiri. Sebaliknya, saya menyanjung tinggi kebijaksanaan Tun Perak serta kepimpinan Sultan Muzaffar Shah yang tenang dan berpandangan jauh dalam mempertahankan kedaulatan Melaka tanpa bertindak mengikut emosi. Oleh itu, pemimpin pada zaman dahulu maupun sekarang wajar membuat pertimbangan yang rasional dan berstrategi sebelum bertindak agar tidak terjerumus dalam kesilapan akibat terlalu yakin terhadap sesuatu yang belum pasti. Kesimpulannya, cerita ini benar-benar menggambarkan maksud peribahasa burung terbang dipipiskan lada, iaitu sikap menganggap sesuatu yang belum tentu diperoleh itu seolah-olah sudah menjadi milik sendiri. Pengajarannya, kita hendaklah berfikir secara matang, tidak terlalu yakin atau tamak ketika sesuatu yang belum pasti, serta sentiasa membuat perancangan yang teliti sebelum mengambil sesuatu tindakan agar tidak menyesal di kemudian hari. Rasanya sudah banyak maklumat yang saya kongsikan dengan sahabat semua. Semoga kita sama-sama beroleh pengajaran daripada cerita ini. Nampaknya masa mencemburui kita, meskipun saya masih ingin berkongsi dengan rasa dan cerita dengan sahabat semua. Maka dengan itu saya sudahi perkongsian ini dari saya dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih.